Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bersama saya ada sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha NMAX. Yang fancy-fancy ni tak lain tak bukan daripada ni lah, Frog Garage. Ada. Jadi okay. Apa cerita ni? Cerita tak ada apa, dyno je lah. Asasnya dyno je lah. Itu je lah hidup hidup. Tak ada apa lah. Begitulah hidup Itulah hidup. Lama tak buat video ni. Aduh. Ya, lama tak ada video sebab Zakaria pergi ni. Pergi tambah apa? Construction. Dia buat construction. Dia buat renovation. Renovation. Buat renovation. Okay. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera. Okay, tak ada apa rasanya. Tetap spek yang sama 74 Jet 6. Cuma kita ubah pada ini tu baru. Kita ubah CR tinggi. CR tinggi CR tinggi. CR berapa? Tak tahulah nak cakap. CR 7. CR 7. Okay, CR kita ubah CR. Lain tak ada apa, tetap yang sama. Issue pun tetap sama. Jalan 97 ke parak, papak, botak kepala. Panggil apa? 1 liter sekarang. Daripada kosong hingga ke penuh, saya 9 liter, RM37.80. Minyak 97 plus oktan lah. Itu je lah. Aduh, tapi apa kita punya kontes 40 HP dah habis dah. Kalau mana tahu dapat, tapi okey lah kan. Dapat lah. Dapat. Alhamdulillah lah. Apa? Kalau dapat orang pertama 40 HP, tak apa, kita bagi sijil. Itu je lah kot. Lain tak ada apa rasanya. Isu eraser mini. Rancak. Itu sajalah. Lain tak ada apa. So far kita nak mencari HP sebelum ni 38 lebih. 38 lebih lah. 39 pun tak sentuh. Sebab CR memang rendah gila. 11 lebih CR. Kali ni Ham punya CR. Dia tengok boleh tak boleh. Lepas tu dulu dengan masalah temperature-nya, sekarang dah smooth dah, kita jalan sebetulnya. Maknanya boleh lah. Sebab kita set up ni untuk daily lah. 74 Jet 6 kita daily juga. Hari-hari saya pakai dan boleh buat pergi ride. Dengan cerita pakai head billet ni? Tak sempat. So far kalau saya dah dapat kapasiti yang HP yang saya nak dengan apa yang setup yang saya nak, mungkin saya akan berubah kepada head billet. Cadangnya sebenarnya nak tukar head billet, masuk head billet, lepas tu nak buat exhaust balik. Sebab exhaust mungkin tak berapa kena dengan spek ni, tapi tak apa, kita run dulu yang ni. So tengoklah apa yang jadi. Cuba try test. Itu sajalah. Itu dia. Jadi exhaust by SPSP. SPSP buat rentung. Okey. Saya nak tengok. Tapi ini kata gila. Kata gila ni. Bukan main-main ni kata ni. Dia sampai tadi tak dyno pun dah macam apa dah pergi. Macam pelesit dah. Right. Dia try error lah. Tengok macam mana. Rasanya banyak improve daripada yang sebelum ni, yang spek yang ini. Setup yang ini. Spek sama, setup yang ini agak menggerunkan sikit lah. Tengoklah macam mana. Dia boleh pergi ke tahap mana kan. Kita nak tahu speed. Kita nak dapatkan speed yang paling maksimum atas Renault Jet ni. Dia pakai CR8E. Okey, jom kita nak tengok dulu performance dia macam mana. Boleh jejak 40 ke tak?
Okay, stay tune. Kita jumpa sebentar lagi.
Okey, alhamdulillah. Selesai sudah tugas kita tune motor ni. Dia buat timing kuda dia meletup-letup. Pop 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 pop. Okey. So dia ada isu leaking sikit. Maknanya motor ni akan datang repeat semula dengan head ni baru. Tapi selepas kita set tadi pun power terhasil sebanyak 37.87 horsepower. Dah tengok pada speed ni kan. Speed speed dia. Oh, tak lebih pula. Jadi 200 juga. Gila lah. Jadi kalau nak hantar motor untuk modified, nak buat spek motor anda sama macam motor ni, bolehlah contact Frog Garage. Nombor ada dekat description box di bawah. Roger dulu. Kedai terletak di Rawang. Alright, so kalau korang nak hantar dyno ke, nak booking dyno ke, ada pertanyaan, boleh contact DeFi Dynalab. Nombor ada dekat description box di bawah juga. Nombor tu hanya boleh WhatsApp chat sahaja, tak boleh call. Alright. So, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia dengan Hanif and Comeback dan juga DeFi Dynalab and the team. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, komen sampai lah. Tadi dia tengah on call. Jadi tanya sikit dulu. Macam mana abang komen kita? Ya? Boleh. Motor sendiri memang berterabur ni. Tak tahu kenapa. Motor sendiri kalau buat memang berterabur. Motor rasa semua okey dah pula buat. Okey. Saya ada tak nak komen, tak nak bagi komen laju-laju. 37. Tetap juga. Last. Hebocu. 37, 87. Tadi baru nak cari 38. 37, 87. 37, 87. Tapi Tok tengok ngeri. Siap. Tok ngeri. Memang ngeri. Dia nak terangkat dah tadi. Dah cakap dah, so ikat betul-betul. Okey. Jawapannya memang kena sarung head. Cadangnya sebelum ni saya nak sarung head bila untuk nak set head bila. So memang kena pakai head bila jugalah. Habislah. Head dah bengkok tu rasanya. Tapi tak apa, kita balik. Kita cari lagi. Cari sampai jumpa lah. Saya sampai jumpa dah. Saya sampai jumpa lah. Kita ni dah lah kulit gelap. Duduk kat sini. Barulah skincare. Duduk kat situ lagi bertambah gelap. Okay, so rasanya tak ada apa. Balik, kacau. Tu je. Motor saya memang saya daily use untuk hari-hari guna. Buat ialah apa pun spek pun memang saya bantai hari-hari. So, lepas itulah saya akan tahu okay, apa perlu buat, apa kena recovery. Senang. Kalau period buka balik. Buka balik. Kita senang. Bukan pasal komen orang boleh buka sendiri ke apa, tak. Saya pun masih belajar juga. Masih lagi belajar macam ni. Sekarang ni banyak. Sekarang ni tak ada lah. Orang datang kat saya bang, tak ada dah. Yang 58 tak ada dah. Semuanya kepala 6, kepala 7. Kepala 6, kepala 7. Saya silap lepas ni kepala 8 lah. Tak tahu jadi apa. Kan? Lama-lama jadi kepala 8. Jadi kepala. Okay? Alright. Dah pergi cari progress, cari ni. Boleh insyaAllah. Roger dulu, jangan main rejah. Kalau main rejah takut kena sidai. Dengan saya senang. Ikut pada bajet apa yang awak ada. Jangan ikut pada bajet saya. Kalau ikut pada bajet saya,
awak mesti tinggal Splenda. Okay? Itu pada bajet awak. Okay, katanya awak ada bajet sekian, apa spek yang boleh. So, kita boleh kontra lah dengan barang apa yang dengan ikut bajet anda. So far, jangan lupa subscribe, tekan button loceng, ketuk pintu, and then assalamu. Bajet 50. Boleh? Semi CVT. Apa susah? RM10. RM10 boleh? Pegang sepanas sendiri. Okay. Dengan saya, simple, senang. Jangan pening-pening yang kepala anda. Ikut pada bajet anda. Serendah 1250 untuk spek basic. Okay, alright. RM1.20 mesin. RM1.20. Okay, so kita berjumpa lagi insyaAllah. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga laju-laju atas jalan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.